أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وحواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meridai kita dunia hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Baik, sebelum kita masuk pada pengajian, Marilah sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala.
Selamat datang ketua kelas. Baik. Tempat dia 16 tadi, no? 16 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baik. Kita berhenti tengah jalan, no? Berhenti parking tepi jalan, tengah jalan. Baik, kitab kita Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-16 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Masuk di dalam kata mungkin yang baik dan yang jahat. Hak baik pun mungkin, hak jahat pun mungkin. Bila mungkin Allah Ta'ala ta'alluq melalui sifat kudrat dan iradat dia, dua-dua sekali. Nah, kudrat pun ta'alluq, iradat pun ta'alluq. Sebab apa? Sebab mungkin. No? Hak baik dan hak jahat sekali, dua-dua. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah bahawa iradat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tidak takluk melalui iradat dia benda hak jahat dan benda hak keji. Tak ada. No? Tu. Iradat Allah tak takluk dengan jahat dan keji. Kata dia. Ahli sunnah kata takluk. Benda jahat, benda keji, benda baik, benda buruk, semua sebab dia mungkin. Jadi Mu'tazilah kata tak, benda jahat Tuhan tak takluk melalui iradat dia. Baik. Maka kita nak pegang ikut Mu'tazilah, kau pegang hak kita. Hak kita lah pegang apa apa. Nah, mereka kata Tuhan tak takluk melalui iradat dia akan benda jahat dan benda keji. Tapi pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita kena pegang bahawasanya benda jahat, benda keji, benda baik, benda molek, semua ditakluk oleh Allah melalui sifat iradatnya. Maknanya semua dikehendaki oleh Allah. Sama ada benda tu jahat atau benda tu baik. Mu'tazilah kata tak. Hak jahat tak, hak keji tak. Nah, hak kita pegang lagu tu. Semua takluk. Baik. Akan tetapi. Ada. Tetapi wajib atas kita. Ni hak kita lah ni. Hak Mu'tazilah sampai tentu yang keji setakat tu kan. Hak kita kata dak, hak baik ke, hak jahat ke, semua Allah Ta'ala takluk melalui iradat dia. Asalkan benda tu mungkin. No? Walaupun kita kata Tuhan takluk dengan iradat dia, benda jahat, benda tak baik, benda keji sekalipun, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah. Bila nak cakap, kena beradab. Beradab lagu mana?
dengan tidak meletakkan yang jahat itu pada Allah. Pada pegangan wajib kata Allah takluk melalui iradat dia akan benda jahat dan benda keji. Pada i'tikad, hak tu pegang duduk dalam. Nah, tapi bila nak bercakap, kena beradab. Jaga adab kita dengan Allah. Nah, adab. Tetapi wajib beradab. Atas kita beradab serta Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita letakkan segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah. Jangan kita duk letak benda jahat, benda keji itu pada Allah. Walaupun ya pada hakikatnya, pada akidah kita, pada i'tikad kita, nah, hak jahat, hak keji pun Allah Ta'ala takluk juga dengan iradat dia. Walaupun betul lagu tu pada pegangan kita, tapi tak boleh kita nak bercakap main-main. Nah, wajib beradab dengan Tuhan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Kalau setakat nak buat sembang main-main ni tak boleh. Nah, buat sembang saja-saja, boring duk saja sembang. Tak? Benda jahat tu, tu pun Tuhan buat juga tu. Najis-najis dalam jamban tu. Duk saja-saja nak sembang. Makhluk Tuhan lah tu. Usuk tak mana, tai kucing, ya semua tu. Babi-babi, anjing-anjing tu. Pada akidah memang ya. Tapi bila kita nak cakap, jaga adab. Jangan duk letak benda-benda jahat, benda keji itu pada Allah. Walaupun ya, betul. Pada akidah kita. Cakap patah. Okey. Malaikat boleh kita bercakap pada makam mengajar. Pada ketika kita mengajar. Kita nak mengajar, maka kena sebut satu-satu. Walaupun benda tu keji, walaupun benda tu jahat, kita kena habaq. Hak ni pun Tuhan kehendak. Walaupun dia jahat, tetap Allah Ta'ala kehendak. Tempat mengajar. Keluar pada tempat mengajar tu, nak sembang-sembang saja-saja, tak boleh. Kecuali, nak sembang juga. Atas dasar kita niat nak mengajar, nak bagi penerangan pada orang yang kurang faham. Niat nak mengajar. Sampai tahap tu. Kalau tak niat untuk mengajar, maknanya kita dah masuk dalam lingkungan orang yang tidak beradab dengan Allah dalam ketika bercakap. Kan kita dengar orang ceramah pom-pom, hoha-hoha, pom-pom. Last sekali yang baik itu dari Allah. Dan yang jahat itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Tak letak pun hak jahat itu pada Allah. Sebab apa? Kerana beradab dengan Allah. Itu hakikat. Betul je lah Tuhan buat. Betul lah Tuhan kan tak. Itu hakikat. Tapi nak bercakap main tak boleh. Contoh ada orang mai duk tanya, buat tanya kita, Ustaz, zina tu Tuhan kehendak juga. Benda-benda jahat berlaku tu, kirogol ke, minum arak ke, Tuhan kehendak juga ke? Atau benda-benda jahat lain, tak kisahlah apa pun. Atau benda keji, babi, bewok, labi-labi, Tuhan buat juga ke tu? Najis-najis tu Tuhan buat juga ke? Contoh ramai tanya. Kita jawab untuk kita nak beradab dengan Allah. Tuhan buat belaka.
Jawab secara umum. Tuhan buat berlaku, dia tak puas hati. Najis pun, babi pun Tuhan buat juga. Berlaku. Tak, saya tanya babi. Bukan saya tanya berlaku. Babi Tuhan buat juga. Tuhan kandak juga. Tuhan kandak berlaku. Babi pun. Bagi sebiji tanpa tak. Bagi. Tak saya bagi kot ni pun bagi kot tu. Amboi. Lalu bila kita nak cakap hak tu juga, nampak dia nak kot tu juga, niat dalam hati saja aku mengajak dia kerana Allah. Walaupun babi sekalipun, tapi jaga beradab dengan Allah, kena habaq kat dia balik. Jaga walaupun betul pada hakikatnya Allah yang menjadikan, Allah yang menentukan, tapi kita tak boleh nak bercakap sewenang-wenangnya. Secara sembrono dengan tidak ada pantang larang. Beradablah dengan Allah. Kena habaq kat depa. Tu. Dah tadi niat ngajak kan. Kalau tak niat ngajak jangan disebut lah. Baik. Dan tiada harus bagi seseorang berhujah ia seseorang dengan bahawasa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah. Tidak harus kita berhujah walaupun benda tu betul. Walaupun benda tu betul. Tidak harus kita berhujah dengan bahawasa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah. Tak usah duk berhujah lah. Tak usah duk berdebat lah. Benda-benda lagu tu semua tahu dah saja degil. Tu dia. Dan apa dia? Qadar. Tiada harus bagi seorang berhujah ia seorang dengan bahawasa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya. Qadar mana hak berlaku tu. Hak Tuhan kehendak tu apa panggil qada. Qada. Tu hak Tuhan tentu. Tak berlaku lagi. Apa panggil qada. Qadar ni bila berlaku. Bila berlaku. Qadar ni, tara ni. Tu qadar. Ni aksiden pun. Qadar dia patah kaki. Motor dia pecah lampu. Magak rosak. Tu qadar. Tak boleh kita berhujah dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Yani sebelum pada maksiat tu berlaku. Ada kata benda jahat tu pun berlaku Tuhan juga kandak. Kalau saya tekan nombor pun Tuhan dah tu kandak. Kalau saya minum ketum, mabuk ketum, mana Tuhan kandak. Bukan saya mabuk sendiri. Sebelum pada berlaku tu, dia berhujah lagu tu. Tak boleh. Dia tak buat lagi benda jahat tu. Tapi dia nak buat lah. Tapi kalau saya buat pun, Allah yang kehendak. Allah yang bagi jadi. Tu kata tak harus berhujah dengan kejahatan itu. Dan qadarnya takat mana. Tuhan kehendak banyak mana, nak berlaku tak mana, tak boleh berhujah
Nah, tak boleh kita nak sebelum atau mendahulu daripada berlaku benda tu. Sebab apa? Nanti jadi buka jalan. Tak apa kita buat filem ke Tuhan juga kehendak dia pun. Bukan saja-saja kita. Tuhan kehendak kan sedap tu. Sandak Tuhan. Kan? Jadi tak boleh nak kata lagu tu. Selepas jatuh tengok sat lagi ada hukum dia masing-masing. Selepas jatuh tu tengok tujuan apa dia kata lagu tu. Sama ada nak lepaskan daripada hukum atau apa sebab. Itu dia ada hujah masing-masing. Ni kita kira hak sebelum dulu. Tak berlaku lagi. Tapi dia pergi hujah dah kata, kalau berlaku pun, kalau saya buat zalim pun, sekalipun, berarti Tuhan kehendak. Kehendak Tuhan tu lulus. Bukan hak saya. Lagi sedap tibai orang. Bagi sebiji, atas muka tu dah. Bukan saya nak tapak sangat. Ni kehendak Tuhan. Tu dia. Allahu Akbar. Sebenarnya di sini ada satu kisah, sedap kisah ni. Tapi saya tak ingat. Dia main samat-samat. Nak gelak cerah. Dia macam mentu nak mati. Tak ingat cerita dah. Ingat kisahnya apa dia. Masalah qada, masalah dia. Ada cerita tu. Ingat ada dia bagi penampak kat orang tu. Tu masalah no. Masalah Tuhan ada tak ada tu. Kalau ada, tunjukkan. Dia ada kaitan. Ada kaitan cerita tu. Betul. Orang kata kalau iblis masuk neraka, seksa tak dia. Sebab iblis pada api, neraka pun api juga. Ada 2-3 soalan ni kan. Dia jawab satu lah. Dia bagi penampak. Kan? Dia kata sakit. Sakit. Betul ke sakit? Betul. Cuba tunjuk sakit duduk tak mana. Mana sakit tu? Mana boleh tunjuk? Sama juga. Tuhan ada tapi tak tempat. Tak boleh tunjuk. Ada tu ada. Macam sakit tadi. Ada. Tunjuk lah. Tak berapa nak ingat. Sebab dia tak kena point dia. Dia tak kena tajuk dia. Dia bagi satu jawapan. Betul. Dia tanya tentang qada dan qadar. Tanya tentang Tuhan. Ada ke tak ada. Satu lagi apa soalan dia? Ingat lama tak main tu. Satu masalah Tuhan ada ke tak ada. Kalau ada, mana tempatnya. Dia jawab apa? Tuhan tu ada. Tapi tak dapat dilihat, tapi dapat dirasa. Tak ingat dia punya cerita dia macam mana. Dia jawab. Dia jawab hak last tu, dia kata takdir Allah. Takdir Allah.
Mu tahu tak lagi kata mu nak kena penampak hari ni? Dia kata tak. Itulah takdir. Sebab mu tak pernah tahu pun apa yang Allah Ta'ala tentu pada. Kena baru mu tahu. Tak ingat. Sebab dia bukan kaitan di sini sebenarnya. Bukan kaitan. Tak kena mengena lagi. Kalau masuk lock dia, masuk point dia, baru main cerita tu. Tapi dia lintas dan dia cuba tangkap tengok. Cerita apa ni? Ni tak kena point dia. Sebab mengajak ni sebenarnya dia main. Tanya lah orang biasa mengajak. Abang Madi kan. Bila kita duduk mengajak, benda duduk lintas. Benda kita duduk mengaji dulu, lintas. Tengok, ada sangkutan, tangkap. Kalau tak tangkap, terus dia hilang. Betul tak? Nak tangkap lala tu. Ni tangkap silap sasaran ni. Bukan tempat, bukan sepatut kita hurai tu. Baik. Kita ada cerita tadi pasal apa? Tidak harus kita berhujah dengan kejahatan tu. Kata semua itu dengan kehendak Allah dan qadarnya. Tara mana. Semua itu dengan kehendak Allah sebelum daripada atau dahulu daripada berlaku. Dahulu daripada berlakunya kejahatan tersebut. Dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Sebab apa kata tidak harus berhujah? Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat. Bila kita berhujah lagu tu, dia akan jadi jalan. Ni kalau aku buat ni pun, kalau jatuh zina pun, sebenarnya Tuhan kehendak. Aku dah Tuhan kehendak lagu tu, nak buat macam mana? Buat je lah. Dah Tuhan kehendak aku mencuri, curi je lah. Dia tak buat lagi. Tapi memang dia ada rancang nak buat tu kot. Jadi bila dia kata lagu tu, terbukalah jalan dia untuk dia buat maksiat tu. Sebab kalau aku buat pun sebenarnya itu kehendak Allah. Dia wapi kot tu. Nampak? Tu tak boleh nak berhujah. Tu dah. Supaya apa? Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat. Bila alasan kita buat main lagu tu, kita berhujah lagu tu. Dan berpegang dengan ini hujah. Ini hujah mana? Berhujah dengan bahasa tiap-tiap kejahatan dengan kehendak Allah dan qadarnya. Qadarnya, tahu mana, berlaku lagu mana. Semua daripada Allah. Pada akidah ya. Tapi kalau kita nak berhujah lagu tu, tak boleh. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh, yang ni banyak berlaku. Banyak jatuh, yang ni banyak berlaku. Istimewa daripada umpama raja. Raja ni kita kata pemerintah lah. Pemerintah, raja, orang yang ada tanggungjawab dia. Dan ada anak buah dia. Ada. Berpegang dengan hujah ini, kebanyakan jatuhnya istimewa daripada umpama raja. Dan orang besar-besar. Dan orang besar-besar. Bila dia berpegang dengan hujah ni, tak kalau hendak menzolim mereka itu akan orang. Kalau aku rampas tanah hang pun, sebenarnya bukan aku nak. Tuhan kehendak lagu tu. Nampak? Dia nak lari dia tu. Jadi terbukalah jalan untuk buat jahat. Terbuka jalan untuk buat jahat. Bukan aku nak, Tuhan kehendak.
Bila Tuhan kehendak berlaku dah, berlaku. Sama. Tu. Tujuan apa? Dia nak buat zalim. Mana kalau aku zalim kepada hang sekalipun, aku balun hang sekalipun, itu ketentuan Allah. Jadi tak payah nak marah-marah lah. Ketentuan Allah nak buat macam mana? Orang buat lari bini kita depan mata. Ketentuan Allah. Cobaan. Boleh lagu tu? Tak boleh. Cobaan. Ini bukan cobaan, ini betul-betul cobaan. Baik. Maka kata dia gitu, banyak jatuh pada umpama raja dan orang besar-besar tak kala hendak menzalim mereka itu akan orang atau hendak berzina. Dia main hujah lagu tu. Nah, berzina pun, bukan aku nak sangat, Tuhan kehendak. Kena ke dia. Dan sangka mereka itu. Sangka mana menyangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah. Bila dia berhujah lagu tu, mana Tuhan tak ambil salah dengan dia. Lepas pada ambilan, mana Tuhan tak ambil salah kan dia. Dia duduk sangka lagu tu. Bukan saya nak zina, Tuhan kehendak. Dan Tuhan kehendak berlaku lah. Kehendak Tuhan kan lulus. Kan sedap dengar tu. Bukan saya nak zalim kat dia. Bukan saya nak rapah tanah dia. Dah kehendak Tuhan macam tu. Nak buat macam mana? Kita kena akur dengan kehendak Allah. Jam. Tu. Dengan dia kata lagu tu, dia menyangka kata dia akan terlepas daripada Tuhan ambil salah pada dia. Minggu depan buat pula ni. Baik. Ini siapa buat ni? Sebab tu rasa tangan ibu. Dia tangan anak lain. Dah betul. Sebab tu orang suka makan masakan ibu. Ibu walaupun dia tak pandang dia bergaram banyak mana, tapi sedap. Anak ni lepas sukat timbang, tak sedap. Baik, abaikan. Dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah. Dia rasa Tuhan tak akan ambil salah dia bila dia berhujah lagu tu. Dan murkanya murka Allah. Dia sangka lagu tu. Baik, tengok. Nak jadikan hukum lagu mana? Maka jika menyertaikan demikian itu, kalaulah dengan dia berhujah lagu tu disertakan pula oleh menghalalkan umpama zalim. Dia kata lagu tu supaya zalim itu halal bagi dia. Dia rasa macam bila dia pegang lagu tu, kalau dia zalim pun tak ada apa. Tuhan tak marah. Tak haram pun. Sebab apa? Sebab berlaku kehendak Allah. Kalau dia pergi pegang lagu tu, dia pergi pegang lagu tu menyertai dengan dia menghalalkan zalim yang dia buat tu. Menghalalkan rampasan yang dia buat tu. Menghalalkan tumbukan yang dia tumbuk tu. Menghalalkan zina yang dia zina tu. Supaya jadi halal. Bolehlah sebab Tuhan kehendak kan. Contoh. Dengan demikian itu nak menghalalkan umpama yang demikian itu. Umpama zalim. Dan umpama zina itu. Nascaya kufur mereka itu. Jadi kafir. Wal'ayazubillah min zalik. Sebab apa jadi kafir?
Sebab sudah telah mengubah hukum Tuhan. Sebab apa jadi kafir? Sebab dia mengubah hukum Tuhan. Mana mengubah hukum Tuhan? Asal judi apa dia hukum? Haram. Zina apa hukum? Haram. Tiba-tiba dia memperhalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kedua-dua itu kafir hukumnya. Sebab pandai-pandai mengubah hukum Tuhan. Nampak? Jadi dia pula ubah hukum. Tuhan kata haram, dia kata tak apa. No? Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh. Walaupun dia sandak dengan kehendak Tuhan sekalipun. Kalau serta dengan dia sandak tadi, serta dia kata nak membolehkan perbuatan itu dilakukan, maka hukum dia kafir. Sebab telah menghalalkan. Okey, satu. Demikian lagi, tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut. Nah, mana hujah tadi? Hujah yang mengatakan tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah dan qadarnya dahulu daripada jatuh dalam maksiat tu. Kata demikian, kita ada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya. Lepas pada dia buat pun dia tak boleh berhujah lagu tu. Nah, tapi ada tafsir lagi. Tak boleh berhujah. Pasal orang duk pergi curi orang nak macam mana takdir. Ketentuan Allah kan. Dia tentu pada saya. Kalau dia tentu awak curi juga. Kan? Mana tahu hari ini Tuhan tentu kat saya. Esok Tuhan tentu kat awak. Awak pun tak tahu kan? Jangan kata orang. Kan? Jalan nak selamat nak buat ada tu. Nah, tapi selamat tak? Tak selamat. Nah. Hak selamat seorang ya. Apa dia? Kasin selamat. Betul. Saja bagi buka mata nampak mengantuk. Itu dia. Baik, nah. Itu dia. Selepas daripada dia buat maksiat tu pun dia tak boleh nak berhujah dengan demikian itu hujah. Nah. Kata tak boleh tu jika qasad ia akan lari daripada had ataupun ta'zir dengan sebab dosa tersebut. Kan orang zina ni biasa kalau disabitkan kesalahan, orang dan dia dengan saksi cukup 4 orang saksi yang adil, bukan fasik. Nah, kata dia ni bersalah sekian-sekian berzina contoh. Maka dia pun kata, nak buat macam mana, saya pun tak ada daya upaya. Dah Tuhan tentu atas diri saya macam tu akan berlaku zina pada hari ini. Nasib baik dia tak tentu atas Tuhannya, tentu atas saya. Kalau tidak Tuhan pun buat. Kalau ikut saya tak mau. Kan? Saya tak mau kata dia. Tapi niat dia buat tubik hujah lagu tu kerana nak lari daripada hukuman. Nah, lari daripada had. Kerana orang zina ada, kalau dia tak pernah nikah lagi, kena 100 rotan dan buang daerah. Nah, orang yang pernah kahwin dah, kalau berlaku zina, dia kena apa? Rejam sampai mati. Kalau tak disimpang, simpan 3, simpan 4, nah, tanam dia separuh, kena tanam separuh. Nah, lepas tu kena ambil batu, mai 2-3 lori, tak apa, buah besar-besar sikit. Nah, balin, orang lalu, siapa lalu,
Tidak boleh siapa kesian. Siapa kesian dosa. Pula dah. Jadi kena balin bagi kena. Kena bagi geram. Balin. Apa bagi kena lah. Jangan. Jangan biru balin. Hamzina ini orang tak boleh. Nak balik macam sotong tu tak boleh. Tahu sotong? No. Ni kena balik macam mana Palestin balik Israel tu. Pungai. Nah, bagi sungguh sehabis-habis hati. Marah dan benci dengan perbuatan tersebut. Nah, bukan kita benci kat dia. Ini adalah perintah Allah, hukuman daripada Allah. Maka kita nak laksanakan hukuman. Nah. Sampai kata tak boleh dia ada rasa kesian. Tu. Tabiat kita sama-sama manusia nak tahu mana ada kesian. Jadi tak boleh. Tak boleh nak buat lagu tu. Manakala dia lari daripada had ataupun takzir dengan sebab dosa itu. Had tu tidak harus berhujah. Maka jika qasad ia. Jika qasad ia ni jika niat ia. Nah, akan menegah cerca orang. Supaya orang tak kata kat dia. Supaya orang tak maki dia. Supaya orang tak hina dia. Dia kata lagu tu supaya orang tak hina dia. Nah, orang tak caci, tak cerca kat dia. Nah, maka harus baginya. Sebab tu kena tafsir. Bukan tak boleh semua, tengok keadaan. Tu. Tak boleh tadi, qasad nak lari, memang tak boleh. Tapi dia kata lagu tu bukan qasad nak lari, tapi supaya orang tak cerca dia, supaya orang tak kata benda tak baik kat dia. Tu. Tu dia. Maka harus baginya berhujah dengan yang demikian itu. Mana nombor apa? Nombor 2, tengok. Nah, berhujah dengan demikian itu. Artinya dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya qadar Allah Ta'ala. Bolehlah berhujah. Bukan dengan sebab lari, tetapi dengan sebab apa? Nak lari daripada cercaan. Pada orang duk cakap tak elok pada dia. Baik. Contoh. For example only. Untuk jadi contoh saja. Ada seorang tu. Kita kata abuh dia nama Labu. Labu ni. Dia berzina dengan kambing. Contoh. Berzina dengan kambing. Maka kalau ikut hukum, apa hukum? Zina dengan kambing ke, zina dengan lembu ke, dengan apa ke? Binatang. Kena bunuh. Orang kena bunuh, binatang pun kena bunuh. Maka kalau dia berhujah tadi, kerana nak lari pada kes bunuh tu, itu tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dia cakap lagu tu sebab nak lari daripada orang duk kata kat dia, kadang-kadang orang bergelak kan. Labu kambing atau labu lembu, labu kerbau. Sebab apa? Sebab dia main dengan kerbau, main dengan lembu, contoh. Maka dia nak lari daripada orang cerca kat dia hambat lagu tu. Ni berlaku kat aku, berlaku kat hang sama juga. Tuhan tentu
Tuhan tentukan ni, Tuhan tentukan aku nak buat macam mana, apa pikat tengok aku bukan nak benda lagu ni. Tapi bukan niat untuk lari hukum. Nah. Ingat hadis tu, Abang Madi? Ingat tak hadis kena bunuh tu? Tak ingat no. Pasal apa tak ingat? Pasal apa tak apa? Segan ada. Okay. Ambillah satu hadis untuk dihafal. Nak satu hadis ke dua hadis? Takut tak hafal lah. Bagi tu boleh bagi lah. Nah, kita ambil bab ni lah, bab tadi lah. Bab mendatangi binatang. Satu lagi bab menikahi tangan. Nah, abang apa? Oral sex. Bukan oral sex lah. Oh, saya tak reti. Abang apa? Homemade. Bukan homemade. Onani. Istilah no. Dah ada tu. Ada. Kalau nak buka tengok, tak silap saya dalam Nasaihud Diniyah wa Wasayatul Imaniyah. Nasihat agama wasiat iman. Karangan Syekh Abdullah Al-Haddad. Ada kan? Tak tu kan? Dalam tu dia ada sebut satu hadis yang menyatakan tentang onani. Nah, onani tak kira lelaki perempuan. Nah, dua-dua. Nabi kata, qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa Nabi bersabda? Nak mana dulu ni? Biar menatang dulu. Nabi sebut man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha. Faqtuluhu waqtulu bahimah. Okey, makna dia barang siapa yang mendatangi binatang maka hendaklah kamu membunuhnya dan
membunuh binatang itu sekali. Bukan sembelih lah, bunuh. Kalau sembelih tu nak makan. Anak kambing tu tak boleh makan dah. Lembu tu tak boleh makan dah. Kerbau tu tak boleh makan dah. Okey. Yang kedua, sekali lagi saya pusing kamera nah. Saya pusing kamera. Kod lah nak snap ke nak tulis ke. Yang kedua, niat dengan menatang. Yang kedua, hak tajuk unani nah. Di bawah tajuk unani. Unani gitu nak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada la'anallahu man nakaha yadahu. La'anallahu man nakaha yadahu. Telah melaknat Allah akan mereka yang menikahi tangannya. La'anallahu man nakaha yadahu. Jerak. Okey, sana. Nanti siapa nak snap ke nak apa? Kalau sallallahu alaihi wasallam tu tulis sendiri tak apa. Okey. Nak snap ke nak tulis silakan. Saya ingat ngaji zaman ni, kitab ni saya mengaji pada tahun 1996. Saya setengah ambil ST Ustaz. Tapi kitab ni bukan ngaji di sekolah. Sebab ni saya ngaji malam pondok. Ingat, ngaji tahun 1996. Dan hafal pun pada tahun tu. Sampai hari ni masih mekar. Dah. Ni bapa tu ngajak. Pondok. Banyak kenangan sebenarnya dalam ni. Kenangan saya bila pindah sekolah baru, menghadapi pelajar baru dan ustaz baru. Jadi kita ni orang beleh-beleh ni masuk, kita orang tengok macam nangoi lah. Di Nasat Kelantan. Di Kelantan. Kata nangoi ni, orang nangoi mana? Nah,
Sebab saya kecil. Saya kecil. Kecil duduk dekat tanam. Saya boleh kecil dalam kelas. Kalau jangan tengok lah. Lah ni satu Kelantan, satu Kedah dah besar. No. Dulu. Okey, belah siap lah. Siap lagi, snap lagi. Jawab okey, Sat. Jawab okey, Sat. Kecil-kecil sungguh masa tu. Tapi Ustaz cukup marah kat saya. Saya nak menegak kebenaran. Kita orang duk pondok, mana boleh buat cakap lebih kurang. No? Jadi timbul isu hari tu. Ustaz tu dia masuk mengajar mata pelajaran usul fiqh. Hari pertama saya masuk sekolah. Saya duduk depan. Kita orang mengaji tak duduk belakang. Dia duduk depan. Dalam kelas saya ada 40 orang lebih. Semua lelaki. Sebab kelas kami dipisahkan, lelaki perempuan pisah. Jadi ustaz tu duduk mengajar. Dia buat tubik satu. Saya baru lepas mengaji, ada satu hadis. Dia buat tubik, dia buat macam satu kaedah. Dia kata fal qatil wal maqtul huma finnar. Syok ayat ni. Ni hadis nah. Hadis Nabi. Ingat baiklah ni. Dan ustaz tu masih ada. Tapi saya minta maaf balik, minta maaf. Saya mungkin kurang adab orang semua, saya minta maaf. Tapi saya tak boleh biar benda ni. Saya terpaksa sahabat. No? Sebab saya baru lepas mengaji ustaz. Kalau ustaz rasa saya tak yakin dengan saya, esok saya bawa kitab. Saya bawa kitab tak ada buka. Dia kata betul awak. Dia bagi cek balik lah. Okey. Dia buat main. Dia kata kaedah. Dia tulis kaedah itu lah. Kaedah. Kan usul fiqh. Dia ada dalam usul fiqh ni. Dia mengaji kaedah-kaedah pada. Dia kata dia buat main sekerat lah. Tahu. Yang bunuh dan dibunuh lah. Fal qatil wal maqtul huma finnar. Gitulah lebih kurang. Dia buat main lagu tu. Dia kata orang yang membunuh dan yang kena bunuh dua-dua dan akhir. Dia kata atas alasan kira alasan tak ada alasan. Dia kata tak ada alasan. Maknanya setiap keadaan. Saya kata macam mana pula kalau dia ni orang baik, tiba-tiba dia kena bunuh. Adakah neraka? Ya, neraka. Sudah. Macam mana pula orang yang mati dalam jihad, mati kena bunuh? Kita tak boleh, kita mengaji bunuh. Nak tanya bagi jelas. Kita tekan asal soalan. Ya. Goyah. No? Saya kata kalau dah kata begitu, maknanya kita sudah pun seolah kita menentang hukum yang Tuhan buat. Sebab apa? Sebab Tuhan telah memerintahkan umat Islam untuk berperang. Perintah Nabi suruh perang. Dan orang mati dalam perang dianggap mati syahid. Tak tahu mati syahid masuk neraka. Dia mudah. Ingat kisah tu hari pertama masuk sekolah. Sebab saya nak ambil SPM, sekolah lain. Takat SPM dia sekolah tu. Nak ambil STU, kena ambil sekolah lain. Masuk sekolah orang cerdik. Dulu sekolah kampung. Lepas tu masuk sekolah yang terpilih. Walaupun kita tak selayaknya duduk situ. Duduk pilih lah. Nama-nama pun. No. Ya. Pasal tak Tuhan itu. Sahabat Nabi tu rakam mau apa? Hak tu saya kata alasan. Cuba Ustaz cerita macam mana alasan. Saya tak boleh nak terima apa yang Ustaz. Pelajaran banyak.
Marah kita lah. Ya, kita lawan ustaz awak main. Kata tak apa, biar aku lawan sore tak apa-apa untuk saya sokong tak apa, aku tak perlu pun. Aku pun tak kenal siapa dari kelas ni. Memang kita tak kenal siapa lagi, hari tu mau kita masuk. Tak kenal siapa pun. Jadi kawan belum ada. Jadi terpaksa lah mujahadah. Jihad seorang diri. Jadi okey noh. Okey. Saya duduk dah. Jadi bila timbul isu ni, saya pun paksa fight. Sebab ini hadis. Saya kata ni, kata ustaz tak boleh nak buat kaedah umum. Yang saya tegur, ustaz minta maaf. Ustaz masuk tadi, ustaz kata kalau saya ada salah, tolong tegur. Ni saya tegur atas ucapan ustaz tadi. Sebab ustaz kata boleh tegur kalau salah. Dan saya rasa ustaz buat ni salah. Merah muka dah nak marah. Kata tak ada gitu ustaz. Abang itu tadi dah bagi tahu. Ustaz royak gitu saya pun tegur. Sebab apa? Saya takut ustaz tersalah, dia ambil hadis Nabi, dia buat kaedah. Dia buat kaedah umum yang menyebabkan undang-undang hukum Tuhan turun, hukum jihad rosak habis. Berarti orang mati syahid semua dalam neraka. Sebab mereka kena bunuh. Termasuk Hamzah. Ni dia kata memang kaedah lagu tu. Kata tak ustaz, minta maaf. Saya kata ni adalah hadis Nabi. Tapi ustaz pergi ambil hujung. Ni hujung dia. Dia ada hadis depan ni. Ustaz ingat, setiap permulaan ayat dia tak akan mula dengan huruf fa. Mubtada tak akan mula dengan huruf fa. Kalau huruf fa mesti dia jatuh sama ada dia jadi pa tu pa tafsir ataupun pa tu adalah pa tafriq ataupun pa itu adalah jadi jawab bagi syarat. Dia ada beberapa keadaan pa tu. Kalau kita tengok pa ni, dia tak boleh main lagu ni. Salah. Kaedah nahwu memang salah. Pa ni sama ada dia jadi jawab bagi syarat ataupun dia ni jadi pa tafriq atau pa tafsir. Maka tu. Ada bercakap maka mula-mula? Tak ada. Ingat kisah. Tapi walaupun saya bahas dengan ustaz lagu tu, dalam kelas tu saya seorang cium tangan ustaz. Sebab ajaran daripada pondok. Orang lain salah biasa. Semua ustaz dalam sekolah tu, saya seorang cium tangan semua. Kita tahu kita nakal. Tapi bukan nakal mengarut dah. Nakal cara kita dah. Pasal orang suruh tegur, kita tegur. Nakal cara tu dah. Nak mengarut orang tu dah. Tak ada. Dan kita tahu. Sebab kita kecil, sekejap lagi kena tenyet. Nak tahu kecil tahu mana saya masa tu. Kalau habis kau orang tak percaya. Seluar saya potong. Saya tak beli kedai khasiat. Warna hijau tu. Pergi potong. Sebab pinggang saya masa form 6. Dia kata 6. Pinggang 27. Jangan tengok lah 80. 27. Ingat lagi. Dipotong seluar saiz 27 pinggan. Baju Orlando. Hebat . Masa tu Orlando, Aero. Beli bagi ada.
Kumpul lah duit nak dapat Orlando. Tak jumpa? Ada. Sebab hadis ni dia mula daripada Iza. Dia mula dengan Iza. Iza taqas sayfaini bainal muslimaini, kalau tak silap saya. Apabila bertemu dua pedang di antara dua orang Islam. Sama-sama Islam. Perang sama-sama Islam. Maknanya mereka ni berdendam antara satu sama lain. Bertemulah pedang antara dua Islam. Tajuk awal dia tu. Dia mari Iza. Bila Iza, po tu jatuh pada jawab Iza. Iza ini Iza syartiyah. Apabila bertemu dua pedang di antara dua orang Islam yang masing-masing menyimpan dendam antara satu sama lain. Tu dia panjang cerita. Kaman akhir dia kata, maka orang yang membunuh dan si yang kena bunuh, dua-dua dalam neraka. Sebab yang kawan kena bunuh tu sebab tak dan kat dia. Kalau dan kat dia, kawan ni pula kena bunuh. Masing-masing dendam. Masing-masing duk taruh harapan supaya dapat membunuh. Jadi orang yang membunuh memang pembunuh. Dan orang yang kena bunuh juga pembunuh. Betul tak? Orang yang membunuh dia adalah pembunuh. Dan orang yang kena bunuh adalah pembunuh. Sebab kosat yang sama, niat yang sama. Cuma tak dan kat dia. Cuba tu. Payah juga tu nak bawa kaedah macam mana nak cerita kan, walaupun ada betul. Oh, ni lagu ni saya silap matan. Izal taqal muslimani bisayfaihima. Apabila bertemulah dua orang Islam dengan pedang kedua-duanya, fal qatil wal maqtul huma finnar. Betul. Nah. Qalu hadzal qatil. Ini adalah pembunuh. Itu dia mai kau nak balik ah. Faman balul maqtul. Bagaimana pula dengan yang kena bunuh? Yang membunuh, iyalah betul lah ada nakal, patutlah pasal dia membunuh. Bagaimana pula dengan yang kena bunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia sebenarnya dia juga ada niat untuk membunuh kawan dia, tapi tak ada dekat dia. Ni keadaan ni. Sebab tu apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing, maka si pembunuh dan terbunuh kedua-duanya dalam neraka. Para sahabat berkata, ini si pembunuh. Perkaranya telah jelas. Maka bagaimana pula perkara si terbunuh? Hak kena bunuh. Jawab baginda, kerana ia sungguh berminat untuk membunuh saudaranya. Hak kena bunuh tu pun. Sebab tu kata masing-masing ada dendam. Maka kalau kita nak main lagu ni, tak sah. Sebab hadis panjang. Hadis dia tengok keadaan. Tak boleh kita nak buat keadaan yang tertentu menjadi keadaan umum. Tak boleh. Lari korena. Wahabi raja main bawah ni. Wahabi raja main ujung. Main nak jumpa. Kalau nak tengok hadis ni, kalau siapa ada kitab ni, kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Imam Habib Abdullah Al-Haddad, pada halaman 289. Harumi 289. Saya mengaji dulu tak mengaji Harumi, saya mengaji Jawi. Kulit warna pink. Jawi. Ingat lagi. Patut entah ke mana dia menghilang. Selepas saya pergi Syria tu balik-balik tak ada dah. Duk mana wallahu alam. Ustaz tu lah sekali dia nak marah, dia keluar. Sepatut dua masa, tak ada habisan masa, satu masa dia keluar. Kita tak boleh buat macam tu.
Dia kata tak apa Ustaz, esok saya bawa bukti. Pelajar-pelajar lain bakal marah lah. Kita orang baru tak kenal siapa, tiba-tiba main duk bam-bam dalam kelas. Hang siapa? Who are you? Orang putih kata itu, who are you? Nah, kita jawab, I am fine. Ada. Tu je. Saya balik lah. Saya ni biasa tempat mengadu saya hanya Tok Guru. Balik cerita kat Tok Guru. Tok Guru gelak. Tok Guru gelak. Ada juga lagu tu dah. Tok Guru kita. Masuk pula hari kedua. Ingat tak masuk dah. Dia pergi mengaku kata, betul. Betul. Hantar sebut kemarin betul. Bila ustaz kata betul, dalam kelas tu 40 orang pakat nak berkawan. Nak buat kawan, hak ni nak buat kawan. Oi. Minta maaf lah hak kemarin. Gitulah maknanya. Ingat kisah-kisah lama. Masuk satu bab. Bab ni bab umum. Dia kata, saya sangat-sangat menyokong kerajaan yang telah dia kata saya sangat-sangat menyokong kerajaan yang telah bersimpati dan mengambil berat tentang anak luar nikah. Masalah pada tahun tu kerajaan bawa keluar ada satu isu. Kerajaan kata kalau siapa-siapa yang beranak anak luar nikah, kerajaan akan sediakan satu tempat pergi letak yang situ. Nanti kerajaan akan ambil peduli. Saya kata tak elok macam tu Ustaz. Ustaz dah pergi sokong benda tu tak elok. Dia kata tak elok. Siapa hanya usaha kerajaan untuk rakyat. Saya kata Ustaz, ini bukan mencegah, ini menggalakkan orang buat zina. Sudah zina mengandung anak letak situ. Bukan kita kena tutup pintu kebinasaan. Bukan menggalakkan zina. Dia kata tak Ustaz. Bila orang tahu kata ada tempat letak anak, orang akan berzina. Sebab tahu ada tempat letak, orang tak jadi masalah. Jadi kita duk sokong dah lagu ni tak elok. Keli pula situ. Tak sama. Ada satu masalah lagi, masalah tauhid. Barang lama 96. Nak ingat balik, korek balik. Dalam hari pertama. Sebelah tauhid apa dia orang tauhid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tauhid. La haula wala quwwata illa billah. Saat ni dia main dah. Tak mana. Hadirlah. Seumai. Hadirlah. Apa bab tauhid ni? View rendah ke itu? Sampai isu ni dia pergi mengajak di masjid besar Pasir Putih. Luar pun dia ngajak kau. Luar mengajak masjid-masjid. Ngajak tauhid. Tak ingat masalah nanti. Tapi dia tubik masalah tu di masjid. Kemudian hari seterusnya Tok Guru saya mengajak di situ. Orang tanya masalah tu. Tok Guru jawab.
Tapi kesian kat dia lah. Saya tak sebut nama, kisah lama kan. Tak sebut nama apa-apa, biar lah. Orang bukan kenal. Dah, Masjid Wang. Apa ni bab tauhid? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ramai dah, lupa. Kisah mengaji lama-lama. Dia ada lagu tu. Saya kalau orang tak buka jalan, tak apa. Kita bukan nak tegak sangat. Tapi bila dia buka jalan, dia kata kalau ada salah silap apa, minta tegak. Kita ada masalah. Saya angkat tangan, saya tanya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ustaz mengajak kat pondok mana? Saya Darul Hidayah, Kampung Sungai Mati. Tak nampak salam. Dah tak masalah tauhid. Masalah tauhid. Baru mai. Dia kata barang siapa yang mati di atas kalimah la ilaha illallah, mati atas kafir, wajib neraka. Tak silap tu masalah lebih kurang tu lah. Di sekolah. Mati atas kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Dia kata di situ la ilaha illallah nafi isbat. Mula kita kata tak ada Tuhan. Lepas tu kita buat main kata ada Tuhan pula. Nak nafi isbat. Nak tolak apa? Lepas tu macam mana dengan hadis Nabi? Kita tak boleh dengar benda lagu tu. Itu macam mana dengan hadis Nabi ni? Pak Nabi sebut tu. Sedangkan talqin pun suruh talqin dengan la ilaha illallah. Dia kata tak payah menyebut la ilaha illallah, hanya memadai dengan kita kata Allah itu satu dalam hati. Saya kata kalau begitu baca qul Allah. Dia marah. Kata baca qul Allah, ustaz senang. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Sama dengan ustaz kata tadi. Allah itu satu. Nah, dia kata siapa mati atas kalimah la ilaha illallah, wajib neraka. Kata sudah. Kelas tengok kita bahas lah. Mereka bukan bahas, mereka mengaji pada kecil situ. Gimana? Dia pernah siap pulak-pulak lah. Mesti. Lepas tu kak, Allah, saya kata minta maaf banyak-banyak lah. Kata. Kalau dia ngaji bersih, tak apa dia ngaji kepada bulan Kelantan? Tak tahu dia, tak tahu. Tapi saya pergi minta maaf balik. Minta maaf Ustaz, hak berlaku dulu-dulu. Dia pun dapat malu. Saya buat Ustaz, saya buat kata, saya buat, minta maaf. Saya tak boleh dengar, saya nak tegur. Kita tak apa, molek. Tak apa. Saya berucap tengok nafi sebab Ya tidak pinafi apa lagi, kita nak mati dah. Tak ada Tuhan, malaikat Allah. Duk nafi isbat, tak ada Tuhan, ada Tuhan. Tak ada Tuhan, ada Tuhan. Duk nafi buat apa lagi? Kata sudah. Faham nafi ke dia faham nafi? Tak tahu dia. Masa tu kita bawa umur berapa belah tu? Dia tanam berapa belah? 17, 18. Lebih kurang tu.
Angin tengah duk kuat. Kencang. Silap jaga. Silap jaga. Ruang sudah terbuka kan. Apa bagi peluang. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Kita pun tak reti, tapi betulan pada masa tu saya ni mengaji sekolah, betul je saya mengaji sekolah. Tapi siangnya habis sekolah siang, malam saya ngaji pondok. Sebab duduk dalam pondok. Jadi pada masa tu dua-dua lah, bawa dua-dua. Tahun 89 sampai 96 tu, daripada peralihan sampai tingkatan 6 tu, mana siang sekolah, malam pondok. Duduk lagu tu. Hujung 96 sampai 2006 pondok sajalah. Tak ada sekolah dah. Dekat tu ya, cukup lah. Takut jadi ustaz payah pula. Apa-apa kena jadi juga. Nyaduk pondok tak ada apa kot. No? Kena jadi juga. Saya tak mahu dah, tak mahu. Tak mahu sungguh suruh ngajak, tak mahu. Tak reti. Kenapa tak reti? Kita nak ketak depan orang ni. Tapi Tok Guru dia panggil. Dia kata, mu tolong pergi mengajar masjid tu. Aku tak ada. Aku masa penuh. Mu pergi mengajar. Saya tanya nak mengajar apa Tok Guru? Dah mengajar hak mu mengaji lah. Ngajar hak mu mengaji, hak mu tahu. Hak mu tak tahu tak sadar raya. Mula-mula cerita. Naik, duduk tu. Peluh ambil pada hujung rambut sampai hujung kaki. Peluh tu. Habis ni basuh. Ya Allah, lagu ni rasa duduk depan orang. Ngajak situ kebetulan pula ada Wahabi dalam tu. Dia pun duk mengajak masjid yang sama. Jadi bila saya mengajak malam ni berap, malam besok dia mengajak, dia basuh balik kita mengajak. Orang berhantar surat pergi kat kita, Ustaz ni kata gini. Saya kata tak apa, nanti saya jawab minggu depan. Minggu depan jawab, dia mai isu lain pula. Jawab isu lain pula. Last sekali saya kumpul semua masalah dia bawa. Saya bawa 3 buah kitab Jawi, 3 buah kitab Arab. Kalau tak reti apa bahasa Melayu, bahasa Jawi, baca Arab. Buka muka surat, tolong tanda, kita tahu dia duduk luar masjid. Dia tak masuk dalam, dia duduk di luar. Dia nak ambil isu kita. Buka kitab. Supaya orang awam tahu tempat rojokan kita ambil tak mana. Masalah. Ini gerak perang ni. Gerak perang, kalau keluar kita gerak perang, senjata kan. Gerak perang. Lepas tu habis tu tak ada apa. Esok dia basuh pula. Orang kampung pergi jumpa dengan saya. Orang kampung pergi jumpa saya. Saya kata gini, saya tak nak berkelahi dengan orang. Saya main mengajar. Bukan nak berkelahi sebab saya bawa tugas Tok Guru. Tok Guru suruh main. Inilah. Ke saya berhentilah. Dia pun tak sakit hati dengan saya. Orang kampung pun tak jadi serabut. Saya berhenti. Ambil dia mengajak. Saya tak payah apa. Dia tak payah basuh hak saya. Dia mengajak hak dia nak mengajak. Senang. Kita bunuh. Tak boleh Ustaz. Tak boleh buat apa. Duduk lagu ni bukan senang mengajak. Duduk 2-3 hari. Dia kata tak apa. Nanti kami mesyuarat dulu. Dia pun mesyuarat. Ustaz kami buang dia. Ambil Ustaz. Tak apa. Baru senang mengajak. Baru senang mengajak. Tidak, Masya Allah, liku-liku nak boleh mengajak sampai hari ni tu. Bermula daripada situ. Tapi saya tak mula mengajak sendiri sehingga Tok Guru yang suruh. Dan saya rasa itu adalah ijazah yang Tok Guru bagi kat saya. Sebab Tok Guru suruh mengajak.
Walaupun tak ada kertas tulis ijazah, tapi itulah ijazah yang besar. Ini adalah perintah. Sebab kalau orang mengaji 3-4 tahun, 4 tahun nak berhenti, tu kata abang, nak klik mohong. Budak minta berhenti, dia tak nak klik bahau. Sebab bila balik pondok, orang suruh mengajar. Tak reti, lama-lama gomoy juga, kan? Nak klik bahau ke? Tu guru. Klik bahau. Dia tak kata bohong, bahau. Klik bahau. Nak mula daripada situlah. Saya duduk mengajar dalam pondok tu, mengajar orang tua apa semua. Dan saya buka kelas tambahan untuk budak-budak pukul 12 sampai pukul 2 pagi. Tiap-tiap malam. Sebab tu saya jadi tinok pukul 2 tu. Sebab saja buka kelas tambahan untuk mereka 12 sampai pukul 2. Habis-habis wallahualam makan nasi tidur. Masak sambil ngajar. Masa tu saya kata, ada orang nak mengaji ke masa ni? Penuh. Tiba-tiba ada kawan saya buka kelas juga. Tiap-tiap malam juga. Saya 12 sampai pukul 2. Dia pukul 4 sampai lepas subuh. Lagi hebat. Lagi hebat. Satu pondok lah. Satu pondok lah. Kata, Ustaz Him buka masa ni orang mengaji ke? Siapa nak mengaji bangun. Terus mengaji sudah. Tapi hak mengaji habis pukul 2. Ramai pula lagi mengaji. Pukul 4. Allah. Kita kata, ya Allah. Seronok duduk pondok masa tu. Sebab ada sifat. Tengok pada pelajar bersungguh nak mengaji tu. Kita pun bila pelajar bersungguh nak mengaji, kita nak menyampai pun seronok. Ramai sorang-sorang muka kena paksa. Nak pergi. Baik. Masuk balik. Tu jauh kita pergi. Nah, apa ni? Bagi 2 hadis. Tak ada apa pun. Cumanya takut hal kita masuk juga sini ni. Takut orang piduk. Dah Tuhan kehendak. Nak macam mana? Faham tak? Aku manusia tu kambing. Takkanlah kalau aku sendiri nak pilih. Aku tak pilih kambing. Dah Tuhan kehendak nak buat macam mana? Contoh. Buat alasan kan? Kita buat main hadis. Maka hadis tadi berasa duk terlekat. Izat taqal muslimani bi sayfayhima rupanya. Saya ingat izat taqal sayfaini izat taqal sayfain bainal muslimain. Dan izat taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul huma finnar. Baik. Habis tu mereka suruh mengaji waktu muda. Al-ilmu bis-sighari al-ilmu bis-sighar. Ilmu pada waktu muda kan naqshi 'alal hajar. Seperti pahat atas batu. Batu bila kita pahat dia tak hilang bekas dia tu. Kan ada orang dulu dia cinta pergi bukit mana-mana ada batu dia tonyoh batu tu bagi nampak tak? Lembu love kebau. Lembu love kebau. Contoh. Betul kan? Maknanya 10 tahun 20 tahun tulisan tu masih ada sebab dia buat atas batu. Dia melukis atas batu, kan? Maka
ilmu kita pada waktu muda, pada waktu remaja kita, kita dapat tu seperti mana kita tulis atas batu. Sebab tulis atas batu ni dia tak hilang. Macam tu dah juga hak kita hafal pada usia kita muda-muda dulu, benda tu tak hilang. Bukan baru hafal baru dah. Kalau kata ingat apa? Tahu ingat apa? Tak tahu kata ingat apa. Tapi bila sampai tempat dia, ingat. Bila sampai tempat dia, ingat lagu tu kan. Kalau tanya ingat apa? Wallahu a'lam. Tu sampai bini marah. Orang tanya jawab semua. Bini tanya tak boleh nak jawab. Pasal apa? Bila bini jawab wallahu a'lam. Orang tanya dia jawab semua. Geram semua. Bini tanya tahu. Okey, Kak Nadi. Maka kata dia, kalau kata dia berhujah tu dengan sebab dia kosat nak mencegah daripada cerca orang atasnya, maka harus baginya berhujah dengan demikian itu. Baik. Dan tiada harus baginya, bagi seseorang redha dengan maksiat. Tidak harus dia redha dengan maksiat. Tak boleh redha dengan maksiat. Dan jika adalah ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun. Walaupun kita kata maksiat tu berlaku, memang Allah Ta'ala kehendak. Tapi maksiat kita tak boleh redha atas nama maksiat tu. Walaupun berlaku itu atas kehendak Tuhan. Bukan kita tak redha kehendak Tuhan. Kita tak redha maksiat tu. Maksiat tetap maksiat. Dah berlaku mesti dah dengan kehendak Tuhan. Tak boleh lari dah tu. 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 Kata dia, tiada harus baginya redha dengan maksiat. Dan jika adalah ia maksiat tadi dikehendaki oleh Allah SWT sekalipun. Kita tak redha tu daripada pihak keadaannya. Tidak redha tadi daripada pihak keadaannya ditegah. Maksiat tu ditegah kan? Pada pihak keadaannya, keadaan maksiat tadi ditegah daripadanya. Sebab tu kita tak redha. Sebab maksiat tu walaupun memanglah Tuhan yang kehendak bagi berlaku, tapi maksiat itu adalah perkara yang ditegah. Sebab tu kita tak redha. Nisbah kepada dia adalah tegahan Allah. Baik. Kerana bahawasanya redha dengan maksiat itu maksiat pula. Kita redha dengan maksiat. Kira itu. Tu baru ada kaedah. Man radha bil maksiati maksiatun. Wa man radha bil kufri kufrun. Siapa-siapa yang redha dengan maksiat. Dia tengok orang buat maksiat tapi dia tak tegur. Biar pilah kat dia. Macam dia. Tak apa budak-budak. Macam mana? Biar pilah. Barang siapa redha dengan maksiat. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' fa bilisan, fa illam yastati' ka tastati'. Fa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman.
Nabi kata, "Man ra'a minkum." Siapa-siapa daripada kalangan kamu yang melihat akan kemungkaran, maksiatlah, kemungkaran, benda yang ditegah, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Jadi dengan kuasa yang ada pada dia. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu untuk cegah dengan tangan atau kuasa, fa bilisani, maka adalah cegah dengan lisan. Beri nasihat. Nak ubah dengan tangan tak boleh, kita tak ada kuasa. Bagi nasihat. Wa illam yastati', kalau tak kuasa juga dengan lidah, fa biqalbi. Nah, maka tegahlah dengan hati. Hak cegah dengan hati itu kata Nabi, wa zalika adhaful iman. Hak cegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Nah, maka ya tak ya, bila tengok maksiat kena cegah. Takat kita mampu. Nah, takat kita mampu. Lalu tengok orang duk berkapul, nah, tepi jalan, oh tak tahu anak siapa. Tekan horn tu bagi melompat sekali. Berani tak turun ni? Ada surat nikah tak? Ada kita takut asal lagi pancik kereta aku. Kita dah fikir tu kan. Takut budak-budak ni bukan kira apa, dia balas ya. Jadi apa yang kita sangka tu memang betul ya. No, budak-budak zaman lah. Tapi tak kira zaman lah zaman bila pun, maksiat tetap maksiat, tegah wajib cegah. No? Kalau tak mampu, kena benci di dalam hati kita. Aku tak suka. Kalau aku suka, habis. Maksiat dapat dosa tak pasal-pasal. Kita tak buat pun. Tapi dosa dapat. Tengok orang tak tutup aurat. Orang Islam tak tutup aurat. Tak tegah. Tak tegur. Tak kata, tak abad. Tak benci dalam hati. Biar-biarlah bukan selalu boleh tengok. Nah, bukan selalu boleh tengok kan. Dapat dosa peri-peri. Tu baik. Habis itu. Nah, sebab apa kita tak reda, tak boleh reda dengan maksiat? Kerana maksiat itu keadaannya ditegah oleh Allah Ta'ala daripadanya. Mana Allah Ta'ala tegah. Karena bahasa reda dengan maksiat itu maksiat pula. Baik. Dan wajib reda dengan maksiat pula dah. Tadi kata tak boleh reda. Bab lain-lain. Hak ni masalah lain-lain. Tak boleh reda dengan sebab keadaan maksiat itu ditegah. Satu hal. Dan wajib reda dengan maksiat daripada pihak keadaannya ia dikehendaki oleh Allah. Nah, nisbah kepada dia ni maksiat, kita tak boleh reda. Nisbah kata maksiat tu Tuhan yang tentukan, kita reda dengan ketentuan Tuhan. Maknanya bukan reda dengan maksiat, reda dengan ketentuan Tuhan kepada benda tu. Sebab Tuhan yang tentukan. No? Sebab tadi reda, tak boleh reda pada diri maksiat. Sebab maksiat itu ditegah. Hak ni wajib kita reda sebab ketentuan Allah. Macam mana dah berlaku dah. Dah Tuhan tentu lagu tu. Tapi maksiat tetap maksiat. Hak tak boleh reda tadi, nisbah dia maksiat. Hak wajib reda kerana ini ketentuan Tuhan. Kerana itu ketentuan Allah. Kita reda ke tak reda, benda tu tetap berlaku. Sebab apa? Sebab kehendak Allah. Tapi bukan kita reda sebab dia maksiat. Dah. Kerana Tuhan tentukan. Pening. Nah, boleh reda, tak boleh reda. Aku mana?
Tak boleh reda keadaan dia maksiat. Sebab maksiat tu ditegur. Wajib reda sebab dia ditentukan oleh Allah. Kita fikir apabila dia ditentukan Allah, maknanya berlaku itu dengan ketentuan Allah. Kena reda benda tu berlaku. Bukan reda maksiat. Reda benda tu berlaku. Faham tak? Reda benda tu berlaku sebab kehendak Tuhan. Bukan reda benda tu maksiat. Tak. Reda benda tu berlaku tu. Sebab dia adalah kehendak Allah. Nisbah kepada dia maksiat, kita tak reda. Nisbah berlaku itu kehendak Allah, kita kena reda. Macam rumah kita terbakar. Contoh. Nak reda tak? Reda. Pasal apa reda? Sebab kehendak Allah. Kalau orang pergi bakar, kita reda tak orang bakar? Tak reda. Nisbah pada orang pergi bakar, kita tak reda. Nisbah itu ketentuan Allah. Jadi ada reda pada satu pihak, tidak reda pada satu pihak. Okey. Kerana bahawa reda dengan hukum Tuhan yang mukhtar Jalla wa'ala. Kita reda tu dengan sebab itu adalah ketentuan hukum daripada Allah yang memilih. Yang memilih. Tuhan yang menentu. Memilih mana Tuhan yang menentu. Habis itu dan mustahil lawannya iaitu ada suatu dengan ketiadaan kehendaknya. Wallahu a'lam. Awal lagi lah. Berapa? Tak nampak jarum. 12.5. Baru. Apa dia? Dah kita reda. Mana kita wajib reda dengan maksiat tadi. Pada pihak keadaan dia direda, dikehendaki Allah. Sebab apa? Kita kena reda sebab dia keadaan dia dikehendaki Allah. Kerana bahawasanya reda dengan hukum Tuhan yang mukhtar. Mana kita reda dengan dia ni pada pihak dia dikehendaki Allah, berarti kita reda dengan ketentuan Allah. Hak Tuhan yang memilih. Hukum Tuhan yang mukhtar. Ikhtiar tu dah. Mukhtar. Mukhtar Tuhan. Tuhan yang mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilm wasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan min masyarikil ardi ila magharibiha. Allahumma ahlikil Israel wa man ma'ahum ya Allah. Allahumma ahlikil Israel wal Amerika wa man ma'ahum ya arhamar rahimin. Ihlikhum ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mm.